Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa. Saya nak mendapatkan pandangan cikgu tentang tingkah laku mencabar yang biasa berlaku dalam kelas awal kanak-kanak. Okay, sama-sama. Dalam pengalaman saya, tingkah laku mencabar yang paling kerap berlaku ialah tantrum, murid enggan berkongsi, terlalu aktif sehingga mengganggu rakan, dan ada juga yang enggan mengikut arahan. Semua ni sebenarnya normal kerana mereka masih belajar mengurus emosi dan memahami peraturan. Betul cikgu, pada pandangan cikgu, apakah yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku itu? Banyak faktor, tapi yang utama ialah perkembangan emosi yang belum stabil. Ada murid cepat cemas, ada yang mudah marah, dan ada pula yang kurang sokongan ibu bapa di rumah. Perubahan rutin pun boleh menimbulkan tingkah laku yang mencabar. Bagaimana cikgu biasanya menangani situasi macam ni? Sebagai guru, yang pertama sekali, saya pastikan murid tenang dahulu sebelum bercakap dengan mereka. Arahan saya pendek dan jelas supaya mereka mudah faham. Selepas itu, saya guna peneguhan positif, pujian atau ganjaran kecil untuk menggalakkan tingkah laku baik. Saya juga pastikan rutin kelas konsisten sebab kanak-kanak lebih tenang bila mereka tahu apa yang berlaku. Bagaimana pula pilihan aktiviti? Adakah ia mempengaruhi tingkah laku mereka? Ya, sangat. Kalau aktiviti terlalu sukar, mereka cepat putus asa. Kalau terlalu mudah, mereka bosan dan mula mengganggu rakan. Jadi, saya sentiasa pilih aktiviti yang bersesuaian dengan tahap perkembangan mereka. Dalam teori ada banyak penjelasan tentang tingkah laku. Apakah pandangan cikgu mengenai penggunaan teori versus praktis ketika mengajar kanak-kanak? Teori memang membantu, sebagai contohnya teori perkembangan Piaget atau sokongan berperingkat Vygotsky. Tapi dalam kelas sebenar, kita perlu fleksibel. Tidak semua strategi yang kita baca berkesan untuk semua murid. Guru perlu sentiasa menyesuaikan pendekatan mengikut situasi. Baik cikgu, sebelum kita tamat, apakah nasihat cikgu untuk guru baru? Okey. Untuk nasihat untuk guru-guru baru, utamanya bersabar, fahami perkembangan murid dan jaga hubungan positif dengan mereka. Tingkah laku mencabar bukan tanda mereka nakal, tetapi cara mereka berkomunikasi. Bila kita faham mereka, lebih mudah untuk membimbing. Terima kasih cikgu, perkongsian ini sangat membantu untuk saya dan rakan-rakan. Sama-sama, semoga berjaya. Terima kasih.